Alright. Ha! Pag-RTM! Gila kamu. After a long time lah, brother. Assalamualaikum. Saya hari ini berada di Fraser Hill dan bertemu dengan kawan lama saya. Wow. Tedurai. Mr. Hanif, orang lama saya. Bird watching specialist. 15 tahun tak jumpa balik. Ni pun dulu ex-RTM ni orang, baru jumpa dia tahun 200 jumpa dia. Lepas jumpa sekali, yang 3 kali kita jumpa. Mesti jumpa, minum-minum, cerita-cerita hal bukan politik, hal tentang nature. Nature. Alam semula jadi. Yes. Okay, sekarang ni kita nak demo bunyi burung. Burung ni tak ada. Tapi dia ada kat sini, dalam sini. Dalam hati. Okey. Sudah masuk dalam sini. Tak payah pakai buku. Red-headed trogon. Kikik. Fire starter babet atau tukar api. Dan chestnut cap laughing thrush atau rimba mata putih. Then we have this lush niltawa. Dan kita ada partridge. Kita ada pergam bukit atau mountain imperial pigeon. Itulah boleh tolonglah. Dalam saya ada dalam 30 spesies burung, saya boleh panggil. So bila saya panggil dia datang, orang ambil gambar. Itulah saya punya pakar. Saya dalam bidang burung sudah 35 tahun. Lagi belajar lagi. Dan Bukit Fraser ialah tempat tanah tinggi sesuai untuk burung. Bahawa sini ada 260 spesies burung. So saya pemandu pelancong terkenal di seluruh dunia. Itu dia. Ya. Pakar burung. Banyak lama tak jumpa. Terima kasih. Okey. Siapa yang naik Fraser Hill nak bertanya pasal burung, boleh datang ke Sazain sekarang ni. Sama first lot. Sini kat Sazain. Dah dekat 11 tahun lah. Saya jaga sini. Duduk. Mountain bulbul. Tengok orang panggil tak boleh buat. Bila bawa orang, aduh.